Okey, saya nak ajak korang main game sambil buat duit. Okey, Puzzle Farm. Nama dia Puzzle Farm. Main game sambil buat duit. Okey. Dalam game Puzzle Farm ni saya dah keluarkan RM2. Ni bukti pembayaran dia lah. Sebelum kita lanjut saya tunjuk dulu. Ni bukti pembayaran dia. Alright. Game Puzzle Farm ni kalau korang nak download dia, korang boleh tekan link dekat bawah untuk dapatkan. Okey, dan masukkan kod referral ni. Okey, referral code ataupun referral ID tu. Nanti korang akan dapat 85 koin. Saya akan dapat lebih kurang dalam 100 koin. Okey. So kalau korang invite orang lain, korang akan dapat 100 koin lah. Okey, macam tu. Alright. So jangan lupa tekan button subscribe, like dan juga share. Lepas tu masukkan kod saya. Okey. Dekat sini kalau korang nak buat duit, saya nak ajar dulu. Pertama sekali korang kena main game ni. Dia ada daily task. Nampak dekat sini ada daily task ni. Korang tekan dekat daily task ni. So dekat sini adalah so kalau korang tengok dekat atas tu, saya ada 121.1. So kita claim dulu. So dah jadi 121.6. Okey, untuk keluarkan duit RM2 pertama sebab dekat sini saya dah claim dah RM2 pertama tu, korang boleh withdraw untuk kali pertama sahaja RM2. Okey, kali kedua, kali ketiga korang kena claim RM20, RM40, RM80 hingga RM120. Okey, RM2 tu untuk first register lah. Maknanya pertama kali korang nak withdraw, dia boleh RM2 sahaja. Okey, jelas sekarang ni saya nak tunjuk bukti pembayaran dahulu. Okey, bukti pembayaran dia ada dekat withdrawal ni. Okey, dekat withdrawal ni. Dekat sini ada bukti pembayaran dia. Sekejap ni RM2. Okey, dekat sini korang tengok nama saya dah masuk RM2 successful. Cuma dia ambil masa lama sedikit. Okey, korang tengok 2026 bulan 5, 16 hari bulan. Okey, 16 hari bulan 5. Okey, so duit tu masuk dekat saya agak lambat sedikit. So sebab tu saya buat video tu memang jarak sedikit lah. Okey, saya tunjuk dekat awak dulu. Okey, ni di Touch and Go saya RM2. Okey, duit masuk. Alright, duit masuk. So duit masuk ni ni dekat sini. Okey, ni yang RM2 ni. RM2 ni masuk pada tarikh 18 bulan 5 2026. 18. So hari ni dah 18 hari ni lah. Okey, hari ni dia masuk hari ni. Pembayaran Paymax. Nampak tak? Paymax. Dia kalau game yang buat duit ni, Paymax akan bayar lah. Alright. So dekat sini dia masuk pada tanggal 18 bulan 5 2026. So lebih kurang berapa hari Sini 16. Okey, 16, 17, 18. Lebih kurang dalam 3 hari lah untuk duit tu masuk. 3 hari. Okey, 3 hari baru duit tu masuk. Okey. Dan sekarang ni macam mana saya nak dapatkan koin tu? Okey. So kalau korang yang tanya saya berapa lama nak kumpul RM2. Ni RM2 ni berapa lama? Kalau korang betul-betul main 1 hari, bukan 1 hari lah. 3 jam lebih. Hampir 4 jam lah. Hampir 4 jam korang dah boleh kumpul 129 ni. Serius. 129 ni korang boleh kumpul dalam masa 4 jam. Okey, 4 jam. Sebab tu saya cakap benda ni untuk suka-suka, tapi korang boleh dapat duit. Alright. So dekat sini mesti saya tunjuk. Ni daily task korang boleh buat lah. Okey. Sekarang ni kita susun blok 300 blok, korang akan dapat lagi RM15 lah. Okey, 15 koin. So cara dia macam mana? Korang main game ni, masa korang main ni, dia ada keluar iklan tau. Dalam masa iklan tu korang dapat tambah korang punya koin. Okey, korang stay tune dulu. Korang tengok dulu cara main dia simple je. Korang kena kumpul 3 barang yang sama. Okey, macam carrot tu 3. Nampak carrot 3 hilang. Okey, kayu 3 hilang. Macam tu lah cara kumpul dia. Okey, nak dapatkan iklan tu macam mana? Okey, contohnya dekat sini. Okey, contohnya dekat sini. Alamak, tak ambil api. Okey, kejap Okey, sekarang ni kita ambil dulu.
dia kena main dulu, nanti dia akan keluar iklan. Iklan dia akan keluar sendiri guys. Ni iklan. Lucky draw ni adalah iklan. Daripada iklan ni korang boleh dapat. Okey. So korang boleh tengok. Sekarang saya punya coin dekat atas tu adalah 121.6 okey, 121.6. 121.6. So korang claim, nanti korang tengok dia punya iklan, lepas tu baru korang boleh dapatkan reward tu lah. Okey, sekarang ni saya punya ni dah penambahan. Nampak ada penambahan. Tu nampak tak? Okey, daripada 121.60 sen sekarang dah jadi 122.32. Nampak tak? Kita main tapi kita tengok dia punya iklan, so kita akan dapat koin tambahan dia itulah. Okey. Contoh, saya tunjuk contoh lagi sekali, korang tengok, perhatikan betul-betul. Okey, perhatikan betul-betul. Okey, kejap je iklan dia tu, kejap je. Okey. Tapi korang kena tengok iklan lah. Kalau korang tak tengok iklan, memang serius saya cakap, korang takkan dapat koin tu lah. Okey. Pastikan korang tengok iklan dia. Okey, sekarang ni korang tengok tu penambahan dia ada nambah tu, nampak? Tadi 122.12, sekarang dah jadi 63 sen. Okey, dia koin tu setiap iklan dia punya bayaran tu berbeza-beza. Okey, berbeza-beza bergantung kepada iklan yang dimainkan lah. Okey, so kalau korang berminat dengan video-video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Saya akan kongsikan banyak lagi guys. Okey.